Ya Allah, jadikan aku itu tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Bukan hanya buat amal soleh, tapi amal yang diredai. Okey, macam doa kita baca tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Apa maksudnya? Ya Allah, kurniakan bagi kami ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu sahaja, tapi ilmu tu manfaat. Ada orang ada ilmu tapi tak ada manfaat. Jadi, ya Allah, tolong kurniakan kepada aku kekuatan untuk beramal soleh, untuk beroleh redamu. Maksud gitu. Maka apa amal soleh yang perlu kita jaga dalam umur yang masih ada ni? Yang pertama, amalnya adalah dah tentulah yang ada dalam rukun Islam tu lah. Clear dalam rukun Islam tu, yang tu jaga.